Hai, malam ni kita training basikal. If anyone yang main basikal, tak kisah basikal apa, road bike ke, mountain bike ke, and duduk area Balakong, Seri Kembangan apa semua, if korang nak cari kedai yang ada jual barang road bike, barang basikal, harga mampu milik, and after service yang baik, boleh go ke Sedang Bicycle Shop. Nanti aku letak alamat kat bawah. After service dia, after sales, semua baik lah. So thank you Jack sebab selalu tolong aku. So siapa yang nak pergi cari kedai basikal, boleh support Jack. Nanti aku letak link ke maps dia. Macam video sebelum ni, baru-baru ni aku ada buat video pasal cycling, solo cycling 50km dekat Putrajaya kan. So mungkin bagi orang lain 50km tu biasa lah, but for me benda tu bukan a bit, but maybe just luar biasa lah. So aku ni antara accident survivor lah. Pada tahun 2022 28 hari bulan 2 ataupun 27 hari bulan 2, aku tak ingat, aku alami accident and critical lah. Waktu awal-awal tu, doktor ada cakap lah dengan aku yang aku tak boleh, lepas ni aku tak boleh nak go for sukan lasak. Tapi now aku nak buktikan dekat korang yang with a proper training and planning, tak ada benda yang mustahil lah. So if siapa yang follow aku dekat TikTok apa semua, tengok aku punya perkembangan. Aku pernah buat half marathon, but not official, just santai-santai buat sendiri. Dapat lah dalam masa 3 jam lah. So now cycling recently 50km. So sekarang yang aku target adalah by next year, ingat nak join Powerman ataupun Duathlon lah. So now let's go.
So malam ni just pusing pasang-pasang rumah. After 3-day rest, lepas buat 50 km, saya nak balik lah. Hujan lah. Lebat, okay lebat. Aku punya Mr. 9 ni 21 minit je, dan dah hujan. So relax sekejap dan naik lah. Pergi besok kerja. So before that, antara benda yang aku nak ingatkan kepada siapa yang baru nak mula, first thing yang kau kena ada adalah lampu lah. Ni aku beli kat DIY je, kau boleh tengok lah. And then boleh nampak signal, backlight dengan signal lah. Dia ada 1, 2 dengan 3, and then dia ada signal juga lah. So this one is, bagi aku wajib ada. If kau jenis like malam ke pagi ke, at least orang boleh nampak kau lah, kau nak belok mana ke apa ke. So kiri kanan ada. Dia ada remote dia kat sini. So tu first lah, second lah. Yang third, air, water cage, bottle cage. This one bagi aku, if kau ada cara lain untuk pegang air, pakai baju ke, macam aku pakai baju cycling ni, kita ada pocket lah kat belakang. So normally orang akan masukkan soft flask, much better lah. Tapi if kita pakai jenis botol kasar, besar, keras macam ni, tak sesuai lah nak masuk dalam baju belakang. Dia akan bulky, and if baju tu labu, besar, senang tercampak lah keluar. Sebab normally orang pakai cycling jersey ni akan pakai fit to body lah. Tapi aku faham je, pada orang macam aku yang body tak slim, tak fit sangat, nak pakai ketat memang tak selesa lah. So memang aku nasihatkan untuk pakai bottle cage lah. Next, benda yang kena ada adalah top tube bag. Top tube bag ni tempat kau simpan barang apa semua, kunci ke apa. And then lastly, tail bag lah. Ni aku letak pump aku, pump dengan tools lah untuk apa-apa repair. And lastly, benda yang kalau nak ada, banyak aje lagi, macam Rock Bros ke apa, M1 tu much murah lagi. Kita pakai ni lah, speedometer ataupun bike computer. Dia track kau punya speed, kau punya distance. Normally kau kalau ambil yang ada GPS, dia akan record lah laluan yang kau lalu. Tapi macam aku ada navigation, dia tunjuk mana kita nak belok apa semua. So that's why aku ambil ni, sebab nak main long distance. So tu antara benda yang penting lah. Hope dapat ajak korang untuk join cycling journey
Aku pun tak adalah pro, tapi baru nak mula lah. But benda yang aku nak tunjuk kat korang, tak ada benda yang mustahil lah. Aku punya kaki patah, aku punya pelvis pun patah, terbuka. Aku punya wrist pun patah. Kalau nampak kan, kat sini lah, ada besi lah. Tok peha ada dalam ni, totally. Sini sampai sini ada titanium dalam tulang lah. So kalau nak cakap, memang orang akan fikir, oh aku dah tak boleh buat sukan lasak. Tapi aku tunjuk, aku buktikan. Orang cakap aku tak boleh jogging jauh, tak boleh diri lama. First aku join bomber. Aku stay dalam bomber sampai aku habis belajar. Kawat, semua aktiviti aku join lah. And then running, aku masuk, aku join balik running. Aku lama tinggal, aku tunjuk balik kat dia orang. Dengan kaki patah pun aku boleh buat half marathon. Aku boleh buat 5k under 30 minutes. Aku boleh buat 10k relax, pace 7, pace 6. So tak ada benda yang mustahil. If kau ada keinginan, ada disiplin, dengan kau memang nak buat, usaha kau, training kau kena betul lah. Kalau kau main lenyak je badan kau, memang boleh, tapi akan datang benda tu akan merosakkan badan kau untuk hari tua. So train well, practice make perfect lah. So jangan takut untuk buat salah, jangan takut untuk mencuba. Sebab selagi kau tak cuba, kau tak akan tahu kau boleh buat. So teruskan lah usaha. Aku tahu ramai dekat luar sana takut and tak yakin dengan diri sendiri, tapi hopefully video-video aku dapat bagi korang semangat lah. Orang-orang kenalan aku tahu lah macam mana awal-awal aku dengan satu sem cuti sebab tak boleh jalan lagi, memang pakai tongkat, pakai wheelchair. Lagi sebulan, lagi satu sem memang dekat, bukan satu sem, lagi 3 bulan dekat hospital je, terbaring. But then aku masuk balik belajar, aku push lah diri aku setiap hari berjalan kan, pergi kelas, biar slow. Tapi benda tu bagi aku disiplin lah, bagi aku kekuatan balik. And now aku buktikan dekat korang yang aku boleh half marathon, and aku pun boleh buat 50km cycling. Untuk berenang, kawan-kawan bomber aku like macam Faris, Fuad, if korang dengar, korang tahu, korang boleh komen kat bawah lah, bagi tahu macam mana aku punya berenang. Aku pun bukannya orang yang duk berenang, speed is not average, still antara top dalam kalangan kita orang. So nothing impossible. So boleh, korang boleh, just go on, keep track with your work lah. Practice dengan disiplin untuk diri korang sendiri, bukan untuk orang lain. Tak perlu belagak kat orang, just untuk diri korang. So that's all from me. Malam ni ingat nak cycling lama sikit, tapi sebab hujan lebat, so tu je. So bye.